Assalamualaikum kawan-kawan, Umar akan bercerita lagi. Kali ini kisah Ismail alaihissalam dikorbankan. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail alaihissalam pergi ke suatu tempat yang jauh dari manusia. Ismail alaihissalam diikat kedua tangan dan kakinya, lalu dibaringkan di atas lantai. Dengan matanya yang bergenang, Nabi Ibrahim alaihissalam memejam mata dan meletak parang pada leher Ismail alaihissalam. Baginda bertakbir lalu menyembelih Ismail salam darah memercik pada baginda. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam membuka mata, didapati seekor kibas yang disembelih baginda. Ismail alaihissalam duduk di sisi baginda. Sebelum itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memejam mata, Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril turun membawa seekor kibas yang besar lagi gemuk. Kibas itu mengganti tempat Ismail alaihissalam. Wahyu memberitahu Nabi Ibrahim alaihissalam pengorbanan baginda telah diterima Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam